Macam mana nak capai segala impian kita? Ada satu rahsia yang semua orang-orang hebat dah tahu. Dan semua coach kejayaan akan gunakan benda yang sama untuk bantu semua anak-anak murid dia mencapai kejayaan luar biasa. Dan hari ini, Ayat akan bongkarkan rahsia itu dalam video ini. Satu framework yang nampak macam simple tapi sangat-sangat power. Jom check it out. Assalamualaikum dan salam perjuangan. Anda bersama dengan saya Ahyat, pengasas Komuniti Pejuang Hartanah, mentor hartanah yang nak bantu anda beli rumah dengan betul. Hari ini, Ayat nak share satu model atau framework atau blueprint yang digunakan oleh hampir semua coach, mentor, consultant, bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia untuk bantu anak murid mereka atau pelanggan mereka untuk mencapai satu kejayaan yang sangat-sangat besar. Framework ni mungkin nampak simple, tapi dia adalah asas dan foundation kepada kebanyakan coaching session yang berjaya. Konsep yang saya sebutkan ialah gap method atau gap analysis. Now, konsep ni sebenarnya asal dia dari dunia strategi dan pengurusan korporat sejak tahun 1960-an lagi. Inilah yang dinamakan gap analysis atau gap method ni lah. So, dalam dunia korporat, benda ni digunakan untuk ukur jurang antara prestasi semasa dan prestasi yang diinginkan. Kemudian, konsep yang sama ni diadaptasikan dengan dunia coaching dan pembangunan diri. Termasuklah oleh geng-geng NLP, Neuro Linguistic Programming, yang mula popular sejak tahun 1970-an. Dalam NLP, mereka tekankan kepentingan dua perkara utama. Anda dekat mana sekarang dan ke mana anda nak pergi. So, Ahyat bawalah framework ini dan kita nak gunakan dalam bidang hartanah, terutamanya yang nak membina empire hartanah. Dan hari ini, Ahyat nak tunjukkan bagaimana anda pun boleh gunakan framework ini untuk bantu keputusan hartanah anda supaya jadi lebih bijak, lebih betul dan berpandukan kejelasan, bukan ikut-ikut orang. So, sebelum kita nak bercerita tentang gap analysis, Ahyat nak anda bayangkan dulu macam kita guna GPS, macam Waze ke, macam Google Map dan sebagainya. So, bukankah kita perlu tahu kita ada kat mana sekarang dan bukankah kita kena masukkan destinasi kita kat dalam apps itu? Contohnya, anda guna apa? Tolong komen. Anda banyak guna Google Maps ke atau anda guna Waze? So, apps ni tak mungkin dapat function sekiranya apps ni tak jumpa kita ada kat mana. Walaupun kita dah tulis kita nak pergi ke mana. Betul tak? Dan apps ni tak mungkin dapat tahu nak bawa kita pergi ke mana walaupun dia tahu kita ada kat mana, tapi kita tak tulis alamat yang kita nak pergi. So, sama juga dalam bidang hartanah, dalam bidang kewangan, dalam bidang kehidupan, dalam bidang pelaburan, kita pun mesti tahu our starting point, di mana kita bermula dan ke mana kita nak pergi. Itu sahaja pun gap analysis ni. So, dalam dunia hartanah ni dan kita nak fokuskan kepada gap analysis ni, ini yang nak cerita ni. Kita nak belajar tentang gap tu, jurang. Tapi jurang tu antara apa? Ini dua benda yang paling penting. Kita kena tahu current state, di mana kita sekarang, dan kita kena jelas dengan desired state, ke mana kita nak pergi. Dapat tahu dua-dua ni tuan-tuan dan puan, kita dah boleh merapatkan jurang itu. So, kita pergi dulu apa itu current state. Okay. So, current state ni ialah realiti hidup kita sekarang. Yang Ahyat nak fokuskan, kalau kita bercerita tentang pelaburan hartanah, kita kena tahu kita ada kat mana sekarang dari segi kedudukan kewangan kita, income kita, perbelanjaan kita, aset kita dan hutang-hutang kita. So, ini bagus untuk orang-orang muda atau orang-orang yang tak berapa muda pun tak apa, kerana dia akan memaksa kita untuk berfikir tentang aku ada kat mana sekarang. Kita kena selalu buat kira-kira, kita kena selalu monitor, kita kena sedar diri, kita kena cari ilmu untuk betul-betul faham kita ada kat mana sekarang. Dan sahabat-sahabat semua, anda mesti spend masa untuk me time. Kita ni dah jarang sangat dah spend masa untuk diri kita sendiri. Kita kena spend masa duduk diam-diam, offkan semua notification, tak nak ada lagu, tak nak. Kita just diri kita dan diri kita sahaja. Dan kita nak me time dan berfikir, aku ada kat mana sekarang. Dan sekarang ni kita dah tahu dah kita ada kat mana sekarang, betul tak? Sekarang ni dalam me time itu pun, dalam masa yang fokus itu, sekarang ni kita nak berfikir tentang our desired state. Jom kita tengok desired state. So, apa itu desired state? Tempat yang kita nak capai. Yang Ahyat selalu ulang, destinasi kejayaan kita. Apa matlamat kita, impian kita. So, adakah impian itu membeli rumah pertama? Nak membeli rumah yang ketiga yang kita start tu kan? Atau nak lebih ke? Nak mencapai certain target cash flow. Aku nak cash flow 5,000 daripada semua hartanah aku. Aku nak ada nilai hartanah 10 juta. Aku nak jadi jerung hartanah. Kena tonton video tu balik. Aku nak jadi jerung naga hartanah. Macam mana aku nak dalam circle orang-orang yang hebat ni? Macam mana aku nak legasikan portfolio aku ni supaya dapat diwariskan kepada anak cucu kita. So, bila kita dah sedar tentang current state dengan desired state, antara dua titik ini,
wujud satu jurang, betul tak? Kita ada kat sini sekarang, kita nak pergi ke sini sekarang. So, tugas kita ialah untuk cari jalan macam mana nak merapatkan jurang itu. So, ramai orang gagal bukan sebab tak cukup usaha, tapi sebab tak ada kejelasan. Dia kat mana sekarang, ke mana dia nak pergi, apa yang dia kena buat. Dan lebih teruk lagi, kita langsung tak spend masa untuk buat apa-apa, especially untuk berfikir. Sebab itu, Ahyat sendiri dah bangunkan, dah design satu program group coaching yang sangat-sangat padu untuk bantu anda nak design master plan sendiri. So, master plan ni satu panduan lengkap untuk kita rancang hidup kita, susun strategi daripada tempat yang kita ada sekarang ke tempat yang kita nak tuju itu, supaya kita dapat mencapainya dengan cara yang paling mudah, paling cepat, paling efektif. So, ramai orang yang dah join program-program Ahyat, syukur Alhamdulillah, mereka dah dapat kejelasan itu dan mereka dah boleh buat keputusan yang lebih bijak. Mungkin belum sampai lagi level-level yang tinggi-tinggi itu, tapi dalam langkah-langkah awal itu dapat langkah dengan bijak. Anda boleh klik link dalam description di bawah dan insya-Allah anda pun boleh bersama dengan Ahyat dalam program Master Plan Hartanah yang akan datang. So, Ahyat nak anda semua merenung sekejap. Kalau kita ni tak ukur kita ada kat mana sekarang, boleh ke kita nak sampai ke mana kita nak pergi? Kalau kita pula tak ada rancangan destinasi kejayaan dalam hidup kita, siapa yang akan rancang untuk kita? Dan kalau kita ni tak buat gap analysis hari ini, macam mana kita nak mulakan langkah untuk membawa diri kita menuju ke destinasi kejayaan ini? So, hari ini Ahyat nak bagi homework. Ada satu cabaran. Kita kan pantang dicabar. So, boleh tak anda janji dengan Ahyat, lepas tonton video ni, anda akan ambil satu masa, ambil satu kertas, ambil satu pen, kita stop semua, tak ada lagu, tak ada notification. Best, phone ni letak tempat yang jauh, tak nak diganggu oleh phone, dan kita nak fokus 1 jam untuk siapa? Untuk diri sendiri. Me time, untuk berfikir. Kita ni dah malas berfikir. Boleh tak anda semua janji dengan dia? Me time. Satu kertas, satu pen, tulis kita kat mana sekarang, dan kita senaraikan semua impian dan matlamat hidup kita. Apa yang kita nak capai? Dan fokus, kalau cerita kita hari ini fokus pada hartanah. Senaraikan apa yang kita nak capai dalam hartanah itu. Boleh tak anda janji? Dan kalau anda buat, insya-Allah inilah langkah mula untuk anda membina empire hartanah anda dan mulakan langkah untuk mencapai kejayaan dan kekayaan yang anda impi-impikan, insya-Allah. Dan ingat bagi mereka yang nak bersama dengan Ahyat, kita buat proses ini bersama-sama dalam program Master Plan Hartanah. Anda boleh klik link dalam description. So, sehingga kita bertemu lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.